Kalau baca memang boleh mengigil badan dan berdebar jantung bila baca. Mana taknya, 24% import tarif boleh membuatkan syarikat gergasi. Semikonduktor seperti AMD, Intel, Infineon, Broadcom, Global Foundries lari keluar dari Malaysia dalam beberapa tahun sahaja, sekaligus melumpuhkan ekonomi Pulau Pinang dan Klang. Sabar semua, baca fine print dahulu. Tarif yang dikenakan Amerika Syarikat ke atas Malaysia dapat pengecualian dalam barangan seperti semikonduktor. Semikonduktor membawa lebih 60% produk yang dieksport daripada Malaysia ke Amerika Syarikat. Jadi, impak tarif ke atas Malaysia sangat sedikit berbanding Vietnam. Vietnam teruk kena ya sebab Vietnam ini Amerika. Syarikat anggap negara lain guna dia untuk elak tarif ke atas China. Import daripada Vietnam ke Amerika, syarikat naik lebih 150% sejak Amerika kenakan tarif ke atas China pada tahun 2018. Kini saiz import Vietnam ke Amerika bernilai RM600 bilion berbanding hanya RM200 bilion tahun 2017. Trump umum 46% tarif ke atas Vietnam. Untuk bayangkan kesan tarif ke atas Vietnam, naik sahaja ada lebih 150,000 pekerja di kilang-kilang yang dibangunkan di Vietnam. 150,000 orang pekerja. Ini tak masuk lagi pekerja dari kilang Adidas dan Timberland. Masing-masing mempunyai lebih 200,000 orang pekerja kilang. Daripada 3 syarikat yang saya tulis ini sahaja, lebih 300,000 pekerja kilang Vietnam bakal terjejas. Muflis ekonomi Vietnam macam ni, terlekup, mampu. Tapi, Alhamdulillah, kekuatan Malaysia kepada US adalah semikonduktor. Jadi kesan tarif yang baru diumumkan adalah minimal. Berani US nak kacau Malaysia punya sektor semikonduktor. Mampus magin Nvidia, Broadcom, Intel, AMD nanti. Jom simpan emas rendah, RM100. Klik link di bio RD. Aminuddin untuk mulakan simpanan.